Apakah pekerjaan Mimi sebelum masuk AI? Okey, pas. Jawapan dia nak target ke Wakil Malaysia. Berapa kali Mimi pernah injet? Aku dulu. Berapa kali Mimi pernah injet? Tak apa. 3 kali? Betul. Macam mana Mimi boleh masuk AI team? Bang Alif DM kau. Abang ini DM aku. Ya. Siapa doh aku? Yelah waktu tu cari talent. So dia ni DM. Mana adalah aku yang DM depan tu. Oh kau. Ni Mimi DM Abang Alif. Benar sekali. Salah. Jawapan dia Mimi DM Kak Bella. Tegak Honda kasih daman sisir-sisir iblis dan rujak buah gedang melising pergi. Berapakah tarikh Mimi berputus cinta? Mode pesawat kataku nanti ada mode palakan. Aku dulu Kak. Tahun lepas. Tak ya. Berapa tarikh? Tarikh berapa? Tak nak, dia nak tarik. Okey, tak apa. Tak apa, tak payah tarikh. Okey, tarik. Tak tahu tarikh apa. Tarikh.